Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah selesai mengadakan program ziarah Mak Abah yang mana kali ini telah diadakan di Rumah Awam Alor Lintang 2, Kota Putera, Besut, Terengganu. Dan Alhamdulillah, kita telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Rumah Awam Kos Rendah Alor Lintang 2, Kota Putera ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaidi bin Ismail, pengurusi JPKK Rumah Awam Alor Lintang 2, mengucapkan terima kasih pada NGO Muslim Malaysia kerana bersedia membantu golongan yang memerlukan di kawasan saya. Terima kasih Muslim Malaysia. Okay, untuk rumah yang pertama iaitu Encik Wan Hussein bin Wan Nawang, seorang warga emas berumur 72 tahun, mempunyai isi rumah seramai 4 orang. Beliau mengidap penyakit jantung, darah tinggi, paru-paru berair dan juga kencing manis. Penerima yang kedua iaitu Puan Syarifah Nurul Huda binti Makno, berumur 41 tahun. Isi rumah seramai 4 orang dan beliau adalah suri rumah sepenuh masa. Suaminya hanya bekerja kampung, menampung keperluan mereka dan 3 orang anaknya yang masih bersekolah. Dan kini mereka sekeluarga tinggal di rumah sewa. Penerima yang ketiga iaitu Puan Nur Samsu Aiza binti Muhammad Lazim, seorang ibu tunggal berumur 43 tahun dan beliau tinggal bersama anak-anaknya dan beliau hanya bekerja di kedai makan untuk menampung kehidupan mereka sekeluarga. Penerima yang keempat iaitu Encik Rosdi bin Mak Said, berumur 63 tahun, mempunyai isi rumah seramai 5 orang. Beliau mengalami kemalangan di tempat kerja sejak beberapa tahun yang lepas mengakibatkan tulang rusuknya patah dan kini beliau tidak dapat bekerja dan beliau juga tinggal bersama isterinya yang mengidap penyakit jantung. Okay, penerima yang kelima iaitu Puan Hanani binti Abbas, berumur 44 tahun, mempunyai isi rumah seramai 5 orang. Beliau mengidap penyakit saraf sejak dari 5 tahun yang lepas menyebabkan beliau tidak dapat berjalan. Suaminya hanya bekerja buruh kasar untuk menampung keperluan persekolahan anak-anaknya. Penerima yang keenam iaitu Puan Haryani binti Muhammad Amin, berumur 40 tahun, seorang ibu tunggal, mempunyai isi rumah seramai 3 orang. Kini tinggal bersama ibunya yang terlantar akibat terkena serangan strok sejak dari 4 tahun yang lepas. Okay, penerima yang ketujuh iaitu Puan Fatimah binti Mamat, seorang warga emas yang berumur 77 tahun, mempunyai isi rumah seramai 3 orang. Beliau mengidap penyakit kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, kolesterol dan juga buah pinggang tahap 2. Penerima yang ke-8 iaitu Puan Zailawati binti Muhammad, berumur 47 tahun, mempunyai isi rumah seramai 4 orang dan beliau seorang suri rumah sepenuh masa yang mana anaknya yang pertama mengidap penyakit buah pinggang sejak 3 tahun yang lepas, sejak anaknya berusia 11 tahun. Penerima yang ke-9 iaitu Puan Nurul Akmal binti Muhammad, berumur 33 tahun, seorang ibu tunggal, mempunyai isi rumah seramai 4 orang. Beliau hanya berniaga kecil-kecilan untuk menampung keperluan mereka dan juga persekolahan anaknya seramai 3 orang dan beliau sekeluarga tinggal di rumah sewa. Okey, penerima yang terakhir iaitu penerima yang ke-10 iaitu Encik Khairul Anwar bin Muhammad Saleh, berumur 49 tahun, mempunyai isi rumah seramai 4 orang. Anaknya yang berumur 8 tahun adalah seorang yang autism dan adiknya yang mengidap penyakit mental sejak dari berumur 13 tahun kini tinggal dan dijaga oleh beliau dan juga isterinya. Saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana mempercayai kami dalam membantu golongan-golongan yang memerlukan di luar sana. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian saja daripada saya untuk program ziarah Mak Abah hari kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.